kita boleh andaikan yang lelaki ni terlalu obsesi pada Munirah. Selalu ikut Munirah ke mana aja dia pergi. Mereka pernah berjumpa dan Munirah hilang dari dia. Pemuda misteri yang ditahan tu dah dibebaskan. Aku nak barang aku balik. Barang apa ni? Diary. Diary Munirah. Kat mana kau simpan Munirah sekarang? Kau tak tahu lagi Aku bunuh Munirah. Aku sayang dia. Saya nak cari kebenaran. Mungkin bila dah jumpa kebenaran, kita boleh jumpa Munirah balik. Kabus misteri menghantui kampung Lalang. Misteri duyung dibongkar. Tajuk-tajuk ni yang terdapat dalam kaset-kaset tersebut. Yang dijumpai dalam bilik nombor 13. Engkau ke yang bunuh Mak Sita? Bila kamu mengetahui wanita yang kamu cintai menyatakan yang aku ni seorang gila bayar. Mencerca aku, mengejek aku. Seolah-olah aku ni tak setaraf dengan dia. Prof sanggup untuk gadaikan satu nyawa? Aku sanggup. Aku dah lakukan. Lebih dari satu nyawa. Bangunan ni dah lama tak berpenghuni. Yalah, Doktor. Mana bilik nombor 13 ni? Kita boleh carilah. Syarikat rakaman ni, Doktor. Kita masuk. Apa ni, Doktor? Cadangan rancangan radio. Bilik nombor 13. Sinopsis, kebaya buruk. Duyung. Patung. Drama radio rupanya. Pintu nombor 11. Mana bilik nombor 13?
Bilik nombor 13. Astaghfirullahaladzim. Doktor? Doktor tak apa-apa ke? Doktor ngigau lagi ya? Doktor dah ambil ubat? Belum lagi. Doktor, peristiwa Munirah ni dah betul-betul mengguris jiwa doktor. Kenapa tak doktor ambil cuti panjang, doktor rehat dulu. Lupakan dulu kes ni. Macam mana saya nak lupakan kes ni? Terlalu dahsyat. Merunsingkan saya. Mayat Munirah sampai sekarang orang tak jumpa. Tak tahu apa yang dah jadi dengan dia. Tapi doktor kena rehat. Nanti saya buat temu janji dengan Dr. Krishnan untuk jumpa doktor ya. Hello. Hello, Dr. Yazan. Ya, saya. Siapa ni? Ini saya, Munirah. Munirah? Tapi... Saya masih hidup lagi, doktor. Tapi saya belum bersedia nak jumpa polis. Kenapa? Setelah Dr. Mashita dibunuh, saya berjanji pada diri sendiri untuk membongkar misteri bilik nombor 13. Dan saya terpaksa menghilangkan diri kerana nak menyiasat hal itu. Awak kat mana sekarang ni? Saya masih belum bersedia untuk jumpa doktor. Saya telefon ni pun sebab saya menghantar sebuah bungkusan pada doktor. Bungkus apa? Laporan saya. Bacalah. Di dalam tu terdapat banyak maklumat penting. Saya rasa saya kena jumpa awak. Sekarang bukan masanya, doktor. Nanti saya akan telefon doktor lagi. Munirah? Hello? Ya? Doktor? Saya baru terima bungkusan ni dari kurier untuk doktor. Bungkusan apa tu, doktor? Tak ada apa-apa. Dari kawan. Linda, awak boleh ambil cuti setengah hari. Awak balik ya? Tapi doktor, saya tak perlukan cuti. Saya bagi cuti awak balik je lah. Nanti kunci pintu. Dr. Yazan, saya tahu yang doktor telah menolong membongkar misteri pembunuhan Dr. Masita tempoh hari. Terima kasih. Tetapi misteri bilik nombor 13 belum lagi selesai. Ini hasil kajian saya sewaktu saya menghilangkan diri untuk menyiasat misteri ini. Bacalah. Nanti saya akan menghubungi doktor. Satu amaran, jangan percaya sesiapa. Jangan percayakan mata, jangan percayakan suara. Percayakan hanya hati dan minda anda sendiri. Misteri bilik nombor 13 boleh dikesan balik ke suatu pusat mental di daerah Karimun. Di sanalah bermulanya benih-benih misteri yang telah menghantui ramai orang setakat ini. Dan misteri ini melibatkan seorang doktor bernama Dr. Ilya.
Assalamualaikum. Saya Dr. Ilya. Ilya Hashim. Saya sepatut datang sini 3 minggu lagi, tapi atas sebab-sebab tertentu, saya terpaksa datang awal. Dr. Masita ada? Minta maaf, Dr. Masita masih belum pulang melancong dari Eropah. Mungkin dalam masa seminggu lebih. Ada masalah ke kalau saya buat kajian tanpa Dr. Masita kat sini? Saya rasa tiada masalah sebab Dr. Masita sudah memberitahu kami tentang kedatangan doktor. Selepas ini saya akan tunjuk doktor ke bilik penginapan dan akan kenalkan doktor dengan Dr. Hayati yang akan membantu doktor dengan kajian. Dr. Hayati? Dia ialah doktor intern yang ditetapkan oleh Dr. Masita untuk membantu doktor. Sebentar. Baik, saya tunjuk. Dr. Lia? Ya. Saya Hayati, peranti di pusat ni. Silakan. Doktor dah sedia ke? Saya sedia membantu doktor. Dah. Saya ada baca surat permohonan doktor mengenai dengan kajian doktor tu. Saya tertarik sangat dengan hipotesis doktor. Oh. Tentang kajian saya tu. Kajian saya tu kontroversi sikit dan kurang diterima. Tapi pendapat saya, jika sesuatu yang kurang diterima tu perlu dikaji. Dan jika kajian hipotesis saya itu salah, maka salahlah saya. Kita mesti uji sesuatu. Ujian tu sebenarnya bukan untuk mengesahkan kebenaran. Dan dengan ujian itu juga, ia akan mengesahkan sesuatu itu tidak benar. Maka, terjawablah segala persoalan. Jom. Saya setuju dengan apa yang doktor cakap tadi. Jadi hari ini saya dah sediakan beberapa subjek yang mana saya rasa doktor mungkin akan dapati kes ni begitu menarik. Oh ya, saya terlupalah nak bawa pita rakaman. Boleh tak kalau saya guna pita rakaman dekat sini untuk merakam pesakit-pesakit kat sini? Boleh. Tapi doktor, dekat sini kita tak panggil mereka pesakit tau. Kita panggil mereka yang dirawati adalah penghuni ataupun subjek. Saya akan ingat. Dekat mana bilik untuk ditemu bual tu? Dekat sini kita ada bilik temu bual beberapa bilik, tapi saya dah sediakan bilik nombor 13 khas untuk doktor. Bilik nombor 13? Doktor percaya kepada kepercayaan karut ataupun superstition? Tidak sama sekali. Itu cuma kebetulan je. Yati tahu tak kenapa angka 13 tu merupakan angka yang kurang baik? Tak tahulah pula saya. Nombor 13 mempunyai banyak makna dalam dunia barat. Takut ataupun rasa sangsi pada nombor tersebut dipanggil triskaidekaphobia. Ramai yang sangsi tentang nombor 13 ni dan menurut kepercayaan agama Kristian, sewaktu makan malam Nabi Isa, terdapat 13 orang sahabat ketika di meja makan tu. Macam lukisan klasik The Last Supper Michelangelo lah kan? Bukan Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ramai juga yang mengatakan nombor 13 ni merupakan nombor malapetaka, di mana daun teruk tarot yang digunakan oleh pemilik nasib, daun 13 tu merupakan daun maut. Doktor ni macam minat je kan nombor 13? Taklah, semua orang minat nombor tu kan. Macam masyarakat Cina, diorang suka nombor 4, nombor 8, kan? Dalam masyarakat barat pula, nombor 666. Doktor ada nak perlukan apa-apa lagi ke? Tak ada. Siapa yang perlu saya temu buat? Kes 42313. Dia percaya yang dia boleh bertukar jadi harimau jadian.
Macam kisah harimau jadian kat negeri barat tu. Macam itulah. Inilah bilik nombor 13. Dia tengah tunggu kita kat dalam. Jom kita masuk jumpa dia. Jom. Doktor, kalau ada apa-apa saya kat sebelah. Terima kasih. Kes nombor 42313. Temu bual di bilik nombor 13. Tarikh 23 hari bulan Februari 2005. Temu bual dimulakan sekarang. Nama? Amir. Amir. Nama penuh? Amir Abu Bakar. Asal Pait Kering, Johor. Saya dapati dalam rekod ni, Cik Amir ni dulu doktor ya? Doktor haiwan. Baiklah Cik Amir, boleh tak Cik Amir ceritakan pada saya tentang kejadian tu? Kejadian? Kejadian apa? Kejadian dekat Kampung Cepedak, di mana mereka temui 4 orang mayat yang dikatakan dibunuh oleh harimau. Subjek menunjukkan keresahan bila diminta menceritakan kejadian itu. Dari pendapat saya, ianya adalah sejenis penyakit lycanthropy. Tapi apapun, kita dengar dulu cerita dia. Cik Amir, boleh Cik Amir mulakan sekarang? Limau tu aku. Aku pergi ke kampung tu sebab ada laporan harimau mengganas. Ya. Jadi sekarang ni kalau nak dibandingkan dengan 10 tahun lepas, jumlah haiwan-haiwan makin berkurangan lah. Jadi kalau ada apa-apa soalan ke, awak boleh datang terus jumpa saya ataupun telefon saya. Ya? Ya. Baik. Hello? Ya? Ya, Dr. Amir bercakap. Ya. Siapa ni? Oh, Abang Tahir. Lama tak dengar cerita. Apa khabar, Abang? Alhamdulillah. Abang dekat mana tu? Kampung Cepedak. Dekat mana tu? Ya. Kenapa, bang? Ada orang kampung dibaham haiwan liar? Kenapa abang tak bawa laporan ni ke Perkhidmatan je? Oh, iya ke? Abang rasa haiwan tu beruang ke harimau? Tak pasti. Esok petang insya-Allah saya sampai. Ya, bang? Ya. Rita, esok kita kena pergi ke Kampung Cepedak. Kampung Cepedak tu kat mana? Dia berdekatan dengan kawasan Bentung, Pahang. Awak semak peta jalan. Dalam pukul 9 pagi kita bertolak. Perlu bawa apa-apa, Doktor? Ya. Awak bawa kit forensik saya dan juga kamera. Dan jangan lupa bawa katalog tapak kaki binatang buas kawasan Pahang.
ada dekat perpustakaan kecil jabatan. Faham? Faham, Doktor. Kita balik hari ke? Kemungkinan tak. Kita mungkin duduk di sana dalam 3-4 hari. Ada apa-apa masalah ke? Tak ada masalah. Tapi kenapa kita ke sana? Ada laporan haiwan buas bunuh orang kampung. Saya nak kaji binatang apa. Mungkin harimau. Orang-orang kampung sudah mula panik. Jadi lebih cepat kita buat analisa, lebih baik untuk orang-orang kampung. Jalan ni terus je nanti sampai lah. Betul ke jalan ni? Betul. Nanti kita sini bila dah jumpa jabatan tu, ada dekat dah. Sekarang kita nak buat apa, Doktor? Saya masuk jumpa penghulu ataupun pegawai daerah. Awak tunggu kat sini dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik. Ya, Terima kasih. sama-sama. Boleh saya bantu? Ya. Saya Dr. Amir dari Jabatan Haiwan Universiti Biotek Nasional. Ya. Penghulu ataupun pegawai daerah ada? Pegawai daerah kat mungkin satu lagi, Tuan. Kat sini penghulu je. Haji Saad. Tapi sekarang dia kat Mekah buat kerja umrah. Oh, ya ke? Cik kenal tak Tahir? Kenal. Dia duduk dekat seberang sana. Mana? Sana? Ha. Oh, ikut jalan ni bolehlah jumpa rumah dia? Terima kasihlah. Saya pergi dulu. Ya, kalau ada apa-apa bantuan, saya sedia membantu. Nama saya Kamsia. InsyaAllah Cik Kamsia. Nanti apa-apa saya cari Cik Kamsia lah. Ya. Saya pergi dulu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Penghulu tak ada. Pegawai daerah dekat Mukim lain. Kita cari kawan saya Tahir dulu. Bila kita nak makan? Lapar. Tak apa, kita cari kawan saya Tahir. Lepas tu kita ajak dia keluar makan sekali. Baiklah. Doktor, kenapa orang-orang kat sini macam orang Hulu? Macam tak pernah nampak perempuan? Dia orang ni kan orang kampung. Dia orang punya cara pemikiran, nilai-nilai berbeza dengan kita. Lagipun Nita pakai pakaian macam lelaki, lagilah dia orang tak suka. Hei, salah ke saya pakai macam ni? Tengok, kemas, selesa. Lagipun, saya ni kan orang bandar. Taklah Nita, saya pun tak tahu. Tak apalah, awak jangan kisah sangat. Kita cari kawan saya Tahir tu, lepas tu ingat yang kita datang sini untuk buat kerja. Lapar kan? Jom.
Doktor, betul ke rumah ni? Saya kenal kereta dia tu. Tu ni, jom lah. Assalamualaikum. Mak Tahir. Waalaikumsalam. Baiklah, ramai. Bila sampai? Baru je bang. Si Kamsiah yang tunjukkan jalan datang ke sini. Kenapa tak telefon dulu? Saya saja je nak kejutkan Mak Tahir. Ini siapa pula? Yang ni Anita Al-Bukhari, pembantu saya. Bukan, Pak. Khabar baik. Jemputlah naik dulu. Tak apalah bang. Saya rasa baik kita duduk kat luar ni, kita ambil angin sambil kita bercerita. Bila? Marilah. Doktor, kita duduk Tadi penat duduk dalam kereta lama. Betul. Duduk dah. Terima kasih Ramai kerana sudi datang bantu. Tak apalah bang. Kami ni kan saintis. Lagipun apa yang abang cakap melalui telefon itu memang menarik minat kami. Kami akan berada kat sini sampai habis kajian. Saya pasti setelah kamu mengenal pasti punca kejadian ini, kamu akan dapat menyelesaikan masalah yang berlaku di kampung ini. Iyalah bang. Tapi bang, bila kita boleh mula buat kajian? Mayat si mati tu kat mana? Nordin dibunuh 3 hari yang lalu. Jadi, kita tahulah di mana mayat tu disimpan kalau dah melebihi 3 hari. Maksud abang, tak ada orang yang periksa mayat dia tu? Mana ada doktor. Doktor yang paling dekat tinggal jauh dari kampung ini. Konstebel Mamat saja yang mengesahkan kematian si Nordin itu sebagai mati di Bahama Rimau. Kalau Konstebel Mamat dah memastikan dan mengesahkan yang si Nordin tu di Bahama Harimau, buat apa panggil kami kemari? Walaupun orang terima saja apa yang Konstebel Mamat tulis dalam laporan kematian tu, tapi saya rasa kematiannya ada agak pelik. Apa yang pelik? Tidak terdapat kesan tapak kaki harimau ataupun binatang lain di tempat kejadian. Abang dah periksa tak berapa luas kawasan itu? Luas juga. Biasanya, kalau kita jumpa mayat mati di Bahama Harimau, kita terus cuba jejak langkah harimau tu, cari kesan tapak kaki dia dan kita bunuh dia. Tapi cuma tapak kaki manusia saja yang ada. Malam tu hujan tak bang? Selalunya kalau hujan, tapak kaki binatang ataupun tapak kaki harimau akan hilang. Nordin tu dibunuh waktu siang. Kita pergi kebun, biasanya di awal subuh. Sebelum matahari terbit, mayatnya masih belum sejuk lagi apabila isterinya menemuinya. Jadi kalau macam tu bang, boleh tak kita pergi ke mana tempat mayat tu dijumpai? Boleh. Tapi pagi esok lah. Hari pun dah lewat ni. Kita rehat dulu. Bang, rumah tumpangan kat mana bang? Mana ada rumah tumpangan, Mei? Kalau ada pun rest house. Itu pun kat Pekan Raup. Kalau nak pergi, lebih daripada 1 jam dari sini. Tinggal je kat rumahku, Mei. Tinggal sini? Habis tu, saya macam mana? Cik Nita jangan risau. Saya ada sediakan bilik untuk Cik Nita. Tilam ada. Siap dengan kunci sekali. Bilik air? Bilik air ada di tepi belakang rumah tu. Cuma air panas je tak ada. Biasalah kampung kan. Alah Nita, awak pun janganlah belagak macam orang bandar sangat. Kita kan kat kampung. Bagus tidur kat sini tau. Segar, nyaman, relax. Abang, lagi satu. Kita orang ni sebenarnya belum makan lagi. Boleh tak abang bawa kita pergi mana-mana warung ke? Bagus juga. Marilah.
daripada tadi teksi tak datang-datang pun lagi. Mas ni, apa kata aku balik dulu? Lagipun rumah aku kan tak jauh daripada sini. Alah, Mas, janganlah tinggalkan aku seorang-seorang. Temankanlah aku. Dah pukul berapa ni sana? Atau ke mak aku marah lah. Baiklah. Esok dia kita jumpa Baik. Apa ni? Kau jangan lupa jalan tu elok-elok. Yalah. Kau jangan risaulah. Okey. Bye. Jaga diri baik tau. Iman, kita ada mangsa baru malam ni. Tak dengar. Bagus. Poket aku pun tengah kosong ni. Kau tunggu apa lagi? Kau pakai topi ni cepat. Iman, kamu berhenti kat sini. Mana beg tangan tadi? Bagi kat aku dulu. Bagi kat aku. Besok kau ambil bahagian kau. Aku ada musa lepas ni. Kita jumpa je besok. Besok. Saya tak sedar yang langit begitu cerah sekali pada waktu malam kalau kita lihat di kampung. Tengok tu. Bintang berkelip-kelip. Langit tanpa awan. Dan bulan mengambang yang begitu terang sekali. Dekat bandar, sebabkan cahaya dan lampu yang terlalu kuat, maka langit pun tak dapat menyelahkan keasliannya. Dekat kampung udara lebih bersih. Yang anehnya disebabkan kegelapan yang ada kat kampung tu, maka langit pun dapat menyelahkan keindahannya. Bulan mengambang. Dekat pula rasanya. Teringat cerita-cerita seram macam cerita serigala jadian dalam filem. Bila bulan mengambang, serigala jadian itu mesti menjelma. Nita tahu tak dari mana asalnya perkataan lunatik ataupun dia bermaksud kurang siuman? Entah. Lunatik berasal dari perkataan lunar yang bermaksud bulan. Kononnya di dunia barat pada zaman dulu, bila bulan mengambang je, orang jadi gila tak tentu arah. Maka kegilaan inilah dikaitkan dengan kejadian bulan mengambang. Dari situ terciptalah perkataan lunacy dan juga lunatik. Macam-macam trivia yang doktor tahu ya. Kalaulah doktor masuk rancangan kuis, pasti menang punya lah. Ada juga saya cuba tapi diorang tak terima. Rita, bila kita kat luar ni, boleh tak awak jangan panggil saya doktor? Panggil saya Amir. Formal sangatlah. Betul ke? Kita masuk tidur dulu. Baru pukul 10. Ini kan kampung. Diorang kat sini semua tidur awal. Nasib baiklah saya bawa novel untuk baca. Kalau tak tahu apa nak buat. Dah lah Nita. Jom kita tidur. Awak nanti bila masuk bilik tu jangan lupa kunci pintu. Selamat malam. Ni.
Dr. Hayati, kita berhenti kat sini je ya. Doktor nak sambung balik bila? Mungkin besok. Zainal? Bawa subjek ke bilik dia ya. Tak tahu binatang apa yang makan mak rempit ni. Tangkapnya, dibunuhnya di sini. Harimau ni, dia akan mengeluarkan lendir di celah-celah jari dia. Ini adalah untuk menandakan kawasan dia, supaya harimau lain takut untuk menceroboh kawasan dia. Kita cari orang yang ada senapang, kita bunuh aja harimau tu. Siapa engkau? Saya Dr. Amir. Saya sedang menyiasat kematian orang kampung. Orang semua perasan tak? Semalam bulan mengambang. Waktu bulan mengambanglah harimau jadian menjemur. Itulah, kita ni kan saintis. Manalah nak percaya benda-benda macam ni kan? Betul. Dia menggunakan ilmu hitam. Saka harimau. Satu sampel darah yang cukup unik. Macam campuran darah antara darah harimau Sumatera dan darah Manusia. Apa kita nak buat sekarang ni? Awak pergi cari polis. Saya nak cari Abang Tahir. Apa si Roslan tu buat?